property nak beli kat Bangsa, property price around 400 to 500k. Goals adalah investment. So question, saya dah follow konten abang dari tahun lepas. Bagus untuk motivation, tapi kadang tu terasalah juga bila cakap pasal property. Saya dah kerja 2 tahun kat Bangsa, tapi gaji masih lagi 4,500. Bayar sewa, bayar kereta, bayar internet, semua tahu-tahu dah habis dah. Rasa bukan saya seorang je macam ni. If you are first time home buyer, number one, there are so many options you can buy tanpa modal, right? You can buy zero down, right? So today, the cheapest property we are buying dekat area Bangsa is 340,000, and you buy zero down payment, and you with 400,000, 500,000 punya loan capability, you can get roughly about 80,000 to 100,000 cash out. So I would argue macam ni lah, Zul. You should buy property yang macam tu supaya you boleh guna cash out tu untuk settlekan you punya car loan. Tu you sewakan property tu boleh dapat positive cash flow lagi. So you boleh beli rumah, boleh dapat cash, boleh guna cash tu untuk settlekan kereta. And you dapat duduk for free. So kereta tak perlu nak bayar, sewa bilik tak perlu nak bayar. And rumah tu tak perlu modal pun untuk you beli. Handsome, kena charming, kena pandai kata-kata, duit kena ada, rumah kena ada, kereta kena ada, baru boleh kahwin. So here's the thing, right? You can do it smarter. I just told you. You beli satu property tu, you boleh dapat cash. Cash tu boleh settlekan kereta, dapat duduk for free. Right? You can do all of these things. You just need to be a bit more financially intelligent.